Sorakan puluhan ribu penyokong bakal menggoncang selatan tanah air apabila aksi hidup mati menanti Harimau Selatan. Di hadapan Lautan Merah Biru, satu misi besar bakal ditentukan, sama ada terus melangkah ke pusingan 16 atau mengucapkan selamat tinggal kepada pentas elit Asia. Aura penyokong setia Johor Darul Ta'zim di Stadium Sultan Ibrahim sekali lagi ditagih menjelang aksi terakhir Liga Timur AFC Champions League Elite menentang kelab Jepun, Vissel Kobe pada 17 Februari ini. Perlawanan ini bukan sekadar aksi biasa, sebaliknya menjadi penentu sama ada Harimau Selatan mampu mengesahkan tiket ke pusingan 16 ACLE. Justeru, kehadiran penyokong dianggap elemen penting bagi menaikkan semangat pasukan dalam perlawanan getir tersebut. Seruan memenuhi stadium turut dizahirkan apabila Tunku Mahkota Ismail berkongsi poster jualan tiket perlawanan berkenaan di Instagram Story yang dilihat sebagai isyarat jelas agar penyokong turun memberi sokongan penuh dalam detik kritikal musim ini. Pemerhati bola sepak tempatan berpendapat, kehadiran penyokong bukan sekadar menceriakan suasana, malah menjadi faktor strategik yang mampu memberikan kelebihan psikologi kepada pasukan tuan rumah. Sejarah juga membuktikan, sokongan padu di SSI sering membawa tuah buat JDT. Antaranya ketika menentang Pohang Steelers, lebih 34,000 penyokong menyaksikan kemenangan besar 5-2 pada musim 2024-2025. Malah, bekas juara Korea Selatan Ulsan Hyundai turut menjadi mangsa apabila tewas 3-0 di venue sama. Kini, segalanya kembali tertumpu kepada pertembungan menentang Kobe. Dengan sokongan puluhan ribu penyokong yang dijangka memenuhi stadium, Harimau Selatan berharap SSI sekali lagi menjadi kubu keramat yang membawa mereka melangkah lebih jauh di pentas Asia. Siaran langsung, perlawanan Liga Juara-Juara ACLE antara JDT FC lawan Vissel Kobe di Stadium Sultan Ibrahim pada 17 Februari 2026 malam ini, sepak mula jam 8 suku malam.